sebuah wilayah yang kini kita panggil sebagai Tanah Melayu, terdapat sebuah rahsia besar yang telah lama disembunyikan oleh masa. Sebelum terbinanya Melaka, sebelum tercatatnya nama mana-mana kerajaan dalam buku sejarah, sudah berdiri sebuah bangsa purba yang kekuatan dan kebijaksanaannya melebihi apa yang kita bayangkan. Mereka membina kota, menguasai lautan dan memegang ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi, namun lenyap di telan zaman. Hari ini, kita membuka kembali kisah yang ditinggalkan nenek moyang kita. Kisah yang tidak tercatat di kertas, tetapi terpahat di bumi, di batu dan di dalam darah kita sendiri. Apabila para pengkaji moden menyelidik tanah ini, mereka terkejut melihat bahawa orang Melayu bukanlah bangsa pendatang, bukan pula bangsa kecil yang muncul lewat, tetapi salah satu bangsa tertua yang membentuk dunia Nusantara. Dalam ratusan tapak arkeologi yang ditemui, yang paling mengejutkan ialah tamadun Sungai Batu di Lembah Bujang Kedah. Dengan usia lebih 2000 tahun, ia menjadikan Tanah Melayu sebagai antara pusat tamadun terawal di Asia Tenggara. Mendahului Melaka, Sriwijaya dan bahkan beberapa kerajaan besar dunia yang kita selalu belajar di sekolah. Struktur kota purbanya, labuhan tua, relau besi dan batu bata yang telah diuji usia. Semuanya membuktikan satu perkara. Nenek moyang kita bukan bangsa biasa. Di zaman di mana dunia lain masih bergantung pada alat-alat batu, bangsa Melayu purba sudah menguasai teknologi peleburan besi yang sangat maju. Mereka membina relau-relau besar, mengendalikan api beribu darjah panas dan menghasilkan besi berkualiti tinggi yang menjadi rebutan pedagang India, China, Arab dan seluruh laluan maritim purba. Tidak mustahil. Inilah sebab mengapa Kedah dikenali sebagai empayar besi purba. Setiap ketukan pandai besi, setiap bilah besi yang dilentur, mengandungi rahsia teknik yang masih sukar ditiru hari ini. Ia bukan sekadar ilmu dunia. Ada doa, zikir dan niat yang disulam dalam setiap ketul logam itu. Namun, yang paling misteri bukan sekadar teknologi mereka, tetapi kota-kota purba yang hilang dari catatan sejarah. Di bawah hutan tebal semenanjung, di celah gunung-gunung berkabus, penyelidik menemui struktur batu yang bentuknya amat pelik. Ada lorong bawah tanah yang bukan kerja manusia biasa. Ada tapak bangunan yang seolah-olah mengikut kedudukan bintang. Ada kota yang lenyap tanpa diketahui sebabnya. Orang lama percaya, tempat-tempat ini ditutup pandangan. Hanya yang terpilih atau yang mendapat izin akan dapat melihatnya. Bangsa Melayu purba dikenal dengan hubungan mereka dengan alam gaib dan alam rohani. Pawang, tabib, hulu balang dan penjaga gunung memegang ilmu turun-temurun yang tidak semua boleh pelajari. Mereka memahami bahasa angin, membaca tanda alam dan mengetahui bila sesuatu tempat itu berpenghuni. Mereka percaya setiap gunung ada penunggunya, setiap sungai ada pengawal halusnya, setiap hutan ada makhluk yang menjaga keseimbangannya. Ilmu ini bukan tahyul, ia adalah sebahagian daripada kefahaman rohani nenek moyang kita, yang hidup dekat dengan alam, lebih dekat daripada kita hari ini. Antara tinggalan paling jelas daripada mereka ialah pusaka-pusaka lama yang masih wujud hingga kini. Keris berukir emas, buluk purba, lembing, tombak dan batu-batu yang dipegang sebagai azimat. Namun bagi mereka, pusaka bukan sekadar senjata. Ia adalah warisan jiwa. Setiap keris disiapkan dengan doa tertentu. Ada yang dicipta untuk perlindungan, ada untuk kekuatan, ada untuk penyembuhan. Dan ada yang dikatakan hidup menjadi penjaga kepada keturunan pemiliknya. Mereka bukan sekadar para petani dan pelaut. Nenek moyang kita adalah pembina tamadun, penjaga alam, ahli hikmah dan manusia yang mempunyai hubungan mendalam dengan dunia rohani. Ilmu mereka halus, keyakinan mereka tinggi dan perjuangan mereka tidak tercatat dalam buku teks sekolah. Namun jejak mereka masih ada pada cerita-cerita lama yang kita dengar
pada pusaka yang diwariskan, pada nama-nama gunung dan sungai dan paling penting dalam darah kita sendiri. Rahsia bangsa Melayu purba masih banyak kita belum terjawab. Kita hanya membuka sedikit sahaja daripada tabir yang panjang ini. Setiap hari, semakin banyak penemuan baru muncul. Setiap penemuan semakin kuat bukti bahawa bangsa ini adalah lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Dan kisah ini adalah permulaan kepada perjalanan kita untuk mengenal diri, mengenal asal-usul dan menghormati warisan nenek moyang kita. Jika anda mahu lebih banyak pendedahan seperti ini, tekan subscribe, aktifkan loceng dan kongsikan warisan ini kepada generasi sekarang dan generasi yang datang. Kerana bangsa yang lupa asal-usulnya akan hilang arah, tetapi bangsa yang mengenal akarnya akan bangkit semula.